Jalan Pudu. Jalan Pudu di Kuala Lumpur merupakan salah satu kawasan tertua yang menyimpan pelbagai sejarah pembangunan bandaraya ini sejak tahun 1880-an. Terdapat beberapa bangunan lama yang ikonik di sepanjang dan di sekitar jalan ini. Ada yang masih berdiri kukuh dan ada yang telah dirobohkan untuk pembangunan moden. Antara mertu tanda bersejarah di Jalan Pudu adalah Pudu Sentral, Tapak Penjara Pudu, Hospital Tung Seng, Pasar Besar Pudu, Banglo Kolonial Jalan Pudu Lama dan juga Pudu Plaza. Okey, Assalamualaikum dan macam biasa berjumpa lagi di channel Abang Andy ya. Okey, untuk video kali ini Abang akan explore ke kawasan Pudu pula di Kuala Lumpur ni. Sebenarnya di Kuala Lumpur ini banyak lokasi-lokasi bersejarah yang patut kita ketahui ataupun kita jelajahi ya. Jadi hari ini Abang ada di kawasan Pudu dan kita akan mengeksplorasi di lokasi-lokasi bersejarah dan bangunan ikonik di Jalan Pudu ini. Terdapat 6 bangunan setakat inilah ya, mungkin ada lebih. Dan kita akan pergi ke semua lokasi-lokasi yang kita sebutkan tadi ya. Dan channel Abang Edi ini sebelum ini kita namakan Jalan Somo dan kita tukar ke nama baru iaitu Jajak Ratoriti ataupun dalam bahasa Melayunya berjalan ke sana sini ya. Namanya lebih eksklusif kepada Kelantan sikit lah ya. Okey. Okey, kita terus saja ke lokasi yang kita nak tuju. Yang pertama adalah Pudu Sentral Pudu Sentral ini adalah merupakan dahulunya Pudu Raya dibuka secara rasmi pada 2 Oktober 1976 dan ia merupakan terminal bas tertua di Kuala Lumpur ya. Saya pasti ramai yang mempunyai kenangan di Pudu Raya ini ya. Bangunan ini telah melalui proses naik taraf pada tahun 2006 dan kini berfungsi sebagai terminal pengangkutan bandar dan pusat transformasi bandar UTC.
Seterusnya kita ke Jalan Pudu Lama. Ini Jalan Pudu Lama, dan di sini terdapat 3 bangunan lama di sini ya. Termasuk kuil masyarakat Hindu di Jalan Pudu Lama ni, tapi saya tak berhentilah di lokasi ini. Dan yang kedua adalah bangunan kolonial British yang berada juga di jalan ini, dan juga hospital tertua di Kuala Lumpur, iaitu Hospital Tong Seng, juga di Jalan Pudu Lama ini. Kita berhenti dulu di bangunan kolonial yang berada di sini. Seterusnya kita ke Penjara Pudu. Bangunan Penjara Pudu ni adalah bangunan yang paling legend di Jalan Pudu, Kuala Lumpur ini. Penjara Pudu. Penjara Pudu ialah sebuah monumen bersejarah di Kuala Lumpur yang kini telah dirobohkan sepenuhnya untuk memberi laluan kepada pembangunan Bukit Bintang City Centre. Dibina oleh kerajaan kolonial British antara tahun 1891 dan 1895 di atas bekas tapak perkuburan Cina. Proses perubahan bermula pada Jun 2010 untuk pelebaran jalan dan diteruskan hingga semua struktur dalaman menyembah bumi menjelang Disember 2012. Hanya pintu gerbang utama dan sebahagian kecil tembok luar dikekalkan sebagai peringatan sejarah dan kini menjadi sebahagian daripada landscape taman di Lalaport. Okey, sampai di sini dahulu cerita kita pada video kali ini, dan kita akan sambung lagi video-video di Jalan Pudu ini kerana banyak bangunan-bangunan lama yang menarik perhatian saya. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye.